Tahukah anda, Kelly's Castle Perak merupakan salah satu bangunan atau tempat yang paling menyeramkan dan berhantu yang ada di Malaysia. Menurut sumber, bangunan yang berumur lebih 100 tahun ini dulunya merupakan milik orang putih. Ia cukupkah sehingga dikatakan bakal menjadi bangunan pertama dalam Malaya yang ada lift? Tetapi sewaktu pembinaannya, ramai buruh yang mati. Kemuncak tragedi bangunan 14 bilik ini ialah pemiliknya sendiri mati sebelum ia siap sepenuhnya. Walaupun tidak sekerap dulu, hantu pemilik Kelly's Castle ini dikatakan masih boleh kelihatan termenung dekat tingkap bila tiba sahaja waktu senja. Kelibat anak perempuan Helen juga masih dikatakan berlega-lega dengan gaun malam putihnya di kawasan koridor Kelly's Castle. Kadang-kadang orang terdengar suaranya yang menangis. Tempat ini hampir setiap hari dikunjungi pelancong baik dari luar ataupun dalam negara. Anda boleh masuk ke bilik utama, naik ke bumbung dan lihat dan tengok sendiri kawasan tempat simpanan kainan milik hartawan Scotland ini. Anda juga akan dapat rasa betapa sejuknya bangunan ini walaupun cuaca di luar panas berapi.